Tuan nak tanya, boleh ke buat 3 penama atas satu rumah? Kalau status rumah tu adalah bangunan, bukan tanah pertanian, boleh, tak ada masalah. Kalau kata masa hidup, boleh je nak transfer 3 nama, ataupun selepas berlaku kematian, boleh je. Banyak nama pun tak ada masalah. Kalau rumah pusaka sama juga, boleh je masuk banyak nama. Kalau kata tanah pertanian, kalau disebabkan kematian, boleh banyak nama. Cuma kalau kata pindah milik, kalau katalah harta ni bukan pusaka, maksudnya tanah pertanian yang masih nama orang yang hidup lah. Dia kalau tak silap saya, dia syarat dia kalau KTN punya syarat lah. Tapi dia mungkin setiap negeri dia ada beza ataupun dia bergantung kepada uh, apa situasi lah. Secara umumnya satu tanah satu ekar, satu nama satu ekar. Tapi kalau tanah tu katalah satu ekar, kalau disebabkan kematian nak masuk 5 nama tak ada masalah. Kalau nak buat masih hidup tak boleh. Biasanya satu nama satu ekar. Dia macam tu.